Bonti-bontilah jadi wanita yang copek mulut macam tu. Laju botu bab mengumpet, bab mengatur orang, yai. Macam itulah. Kau tahu tak si leha? Kenapa dengan leha? Kau tak dongak kau. Ada lagu itu. Jangan. Kau tak dongak kau anak imam. Kenapa dengan anak imam? Lah, hai. Kau ni ketinggalan lah. Tu sebab pangkin tu haram hukum Pangkin. Pangkin bawa pokok mangga tu. Atau bawa pokok biaweh tu. Haram hukum Kalau digunakan untuk jadi pusat mengumpet. Seorang bawa mangga, bola. Seorang bawa kicap lado, cicah. Kau tahu tak? Kenapa? Anak sileha bukan nama sebenar. Tu kau dengan anak leha, anak timah kau tak dengar kau. Dah timah pula. Susap. Ya Allah, dah nak maghrib balik. Tahu pula tu maghrib. Balik. Besok sambung tu. Kat mana bonti tadi? Macam tu lah tuan. Apa hukumnya jadi berdosa? Yang cakap tu siapa? Ustaz Zaki. Ustaz Zaki bekas Qadi Jalabu, Rambau dan Jalabu dulu. Saya ingat dia kata, tu sebab jangan salah guna topik. Boleh duduk bincang-bincang, nak masak apa, kau masak lauk apa, boleh lah. Macam mana cara nak ambil hati suami. Kau ajarlah sikit Kau kena pakai camden. Kau tengok dan pakai. Baju ngam-ngam yo. Iyo, dah tua dah. Mana ngam-ngam semua melorot macam mana tu? Iyo, tak kira lah. Kau carilah baju yang elok sikit. Barulah laki kau suka tengok kau. Bincang benda yang baik. Macam mana anak kita ni nak bagi dia orang cakap? Itu pendidikan akhlak. Itu sebabnya kata Imam Malik, nak berjaya hidup di dunia dan di akhirat kena ada 4 perkara. Pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, kena ada rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempatnya, pelita yang menerangi. Bila sebut kenderaan yang tangkas, bukan kereta apa bawa, motosikal apa naik. Tapi maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Itu yang akan memandu kita bawa ke mana-mana. Kedua, rumah yang lapang. Bukan rumah sebiji sekarang ni. Yang dah renovate dah sekarang ni kan. Boleh masuk depan